90% kes HIV baru di Malaysia tahun lalu melibatkan lelaki dengan 3 daripada 4 kes melibatkan belia berumur antara 20 hingga 39 tahun. 54,000 remaja antara usia 13 hingga 17 tahun terlibat dengan aktiviti seksual. Apa yang saya faham daripada HIV adalah HIV ni antara penyakit yang popular juga, yang merupakan jangkitan yang melemahkan sistem imun badan kita. Pada pemahaman saya, HIV ini ialah satu virus yang menyerang sistem imun badan dan juga melemahkan pertahanan badan. HIV ni pada saya lah kan, pada saya dia merupakan satu virus ataupun penyakit yang mudah berjangkit. Bagi saya, HIV itu adalah virus yang boleh melemahkan sistem imun badan kita. HIV itu merupakan virus yang menyerang sistem imun badan kita. Pada pendapat saya, HIV atau lebih dikenali sebagai Human Immunodeficiency Virus ini merupakan antara virus yang berbahaya dalam kehidupan, di mana pada era sekarang virus ini cepat merebak, di mana ia dapat melemahkan tahap imunisasi badan dan juga memberi satu dan melemahkanlah pertahanan badan lah. Ini pula merupakan satu fasa ataupun tahap akhir jangkitan HIV apabila sistem imun itu menjadi sangat lemah. AIDS atau lebih dikenali sebagai Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS ini merupakan tahap akhir bagi jangkitan HIV, di mana ia mampu menyebabkan sistem imun kita berada dalam paras yang sangat rendah. AIDS ialah tahap akhir jangkitan HIV. AIDS ni macam jangkitan akhir dan paling serius untuk jangkitan HIV. Ianya berlaku menyebabkan imun badan kita menjadi sangat lemah dan mudah mendapat jangkitan yang serius. AIDS pula adalah part of HIV yang juga jadi apabila badan kita dah lemah. AIDS saya tak berapa nak pasti. Maksud AIDS, okey, untuk maksud AIDS ni ramai orang anggap macam HIV ni sama dengan AIDS, tapi yang sebenarnya pada saya AIDS tu adalah merupakan tahap ataupun stage. Kalau contoh kan, kita ambil contoh, kalau penyakit kanser dia ada tahap dia, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Untuk penyakit HIV ni, AIDS tu adalah tahap akhir dalam penyakit HIV. HIV boleh merebak melalui hubungan seksual jika lelaki tidak memakai apa-apa alat perlindungan lah, macam tu. Pada saya, HIV ni boleh merebak disebabkan melalui suntikan jarum. Satu. Dan lagi satu, HIV ni juga dia boleh merebak disebabkan hubungan seksual yang bebas ataupun yang kita tak sangka kan, melalui genetik. Kalau contoh mak atau ayah ada penyakit, ada sejarah penyakit HIV ni, berkemungkinan besar generasi seterusnya, anak dia ke, cucu dia ke pun berpotensi untuk mendapat penyakit HIV. HIV ni merebak melalui hubungan seksual yang bebas dan macam perkongsian jarum dan juga turun daripada ibu kepada bayi. Pada pandangan saya, HIV ini merebak melalui hubungan seksual tanpa perlindungan dan perkongsian jarum. Saya rasa HIV ni merebak mostly daripada perlakuan seks rambang, daripada perkongsian jarum, dia nak cucuk dalam badan kan dan sebagainya lah. HIV ni dia merebak melalui hubungan intim antara lelaki dan perempuan lah, tanpa perlindungan dan juga perkongsian jarum daripada suntikan, darah tercemar dan juga ibu kepada bayi yang menghadapi penyakit ini. Okay, pada pandangan saya, HIV ni merebak melalui sistem ataupun cara orang itu berhubungan seksual yang tiada perlindungan. Seterusnya perkongsian jarum, ada juga disebabkan oleh darah tercemar dan juga ibu kepada bayi.
Salah. Tak semestinya begitu. Sebenarnya tidak, sebab dia tu tidak merebak melalui sentuhan biasa. Pada pendapat saya, perbuatan itu adalah salah sebab setahu saya HIV ini dia berlaku melalui hubungan seksual. Untuk HIV, ia sebenarnya mitos bila ia merebak melalui pelukan ataupun pejabat tangan, kerana ia tidak terlibat dalam jangkitan melalui sentuhan biasa. Saya tak rasa macam tu sebab setakat yang saya dengar HIV ni boleh merebak bila kita perhubungan dalam. Contohnya macam persetubuhan, macam saya kata dia jarum semua tu kan. So bukan daripada sentuhan-sentuhan biasa. Jawapan saya, HIV tak boleh berjangkit sebab itu hanyalah sekadar sentuhan biasa saja. Saya rasa betul sebab HIV ni dia tidak akan dilihat pada peringkat awal. Seseorang yang kelihatan sihat tapi mempunyai HIV. Maksud saya mungkin betul sebab penyakit HIV ni dia boleh berjangkit bukannya ketika dia sakit, tetapi penyakit HIV boleh berjangkit seperti keturunan. Walaupun dia sihat tapi dia tak sedar yang dia sebenarnya ada penyakit HIV. Ya betul, yang tu betul sebab saya pernah ada kenalan sebelum ni, dia pun ada HIV dia sendiri tapi dia still normal tapi pada peringkat awal dia lah. Fakta tu adalah betul dan itu adalah tanda kemungkinan yang tidak kelihatan pada peringkat awal. Pada pandangan saya, ia betul dan benar kerana pada peringkat awal ia tidak menunjukkan apa-apa gejala. Bagi saya betul sebab tanda-tanda HIV tu kita memang tak boleh nampak pada peringkat awal. Betul. Tanda-tanda HIV ni mungkin tak nampak pada peringkat awal. Antara perkara yang kita boleh buat adalah kita jangan kongsi jarum dengan orang. Kita boleh buat medical check up 6 bulan sekali kan, sebab mencegah lebih baik daripada mengubati. Antara cara utama untuk mencegah jangkitan HIV adalah dengan mengamalkan amalan seks yang selamat dan juga tak berkongsi jarum dan melakukan ujian saringan yang berkala. Okey, untuk cara yang utama kita boleh cegah penyakit HIV adalah melalui amalan seks yang selamat. Selain itu, kita juga boleh mengelakkan daripada berkongsi jarum dan akhir sekali adalah membuat ujian saringan bagi badan kita lah. Sepatutnya amalan intim ini perlu dijalankan secara selamatlah dan juga tidak berkongsi jarum dan membuat ujian saringan terlebih dahulu. Okey, cara utama untuk mencegah jangkitan HIV ni adalah dengan cara kita buat ujian saringan. Apabila kita buat ujian saringan baru kita tahu kita ni terlibat dengan HIV ataupun tidak terlibat dengan HIV. Jadi kalau kita dah dapat tahu, dah dapat kenal pasti yang kita ada penyakit HIV ni, maka mudahlah untuk kita mencegahnya. Salah satu cara dia adalah seseorang tu dia boleh datang ke mana-mana klinik ataupun hospital untuk berjumpa dengan doktor dan juga membuat saringan awal lah. Cara utama dia adalah tidak berkongsi jarum, melakukan saringan kesihatan dan mengamalkan amalan seks yang sihat. Okey, jawapannya adalah salah. Kerana apa? HIV ni bukannya dijangkiti untuk golongan tertentu sahaja, tetapi HIV berisiko dijangkiti sekiranya terdedah kepada faktor risiko. Pada pandangan saya ialah mitos kerana semua orang berisiko untuk mendapat penyakit HIV disebabkan oleh faktor mereka tidak menjaga perkara yang boleh mendekatkan kepada penyakit tersebut. Jawapan saya tidak sebab semua orang akan berisiko jika terdedah dengan faktor-faktor tertentu seperti berkongsi jarum lah. Itu adalah salah dan juga mitos kerana semua orang berisiko jika dia terdedah kepada faktor risiko itu tadi. Salah, semua orang ni memang berisiko untuk terdedah
sekiranya mereka terdedah kepada faktor risiko. Tak tahu. HIV ni rasanya boleh kena dekat semua orang. Siapa-siapa pun boleh kena HIV. Saya kurang tahulah pasal rawatan untuk HIV ni. Saya tak berapa sure apa nama rawatan, spesifik nama rawatan dia, tapi saya tahu ada satu rawatan tu yang bolehkan kita untuk kawal daripada jangkitan tu merebak. Seseorang individu tu perlu berjumpa dengan doktor untuk dapatkan rawatan susulan lah berkenaan HIV daripada terus merebak. Rawatan yang boleh dijalankan ialah rawatan ART, iaitu untuk mengawal dan meningkatkan kualiti hidup. Untuk rawatan, pihak hospital boleh membuat satu rawatan berbentuk antiretroviral di mana rawatan ini mampu meningkatkan kualiti hidup bagi pesakit ataupun penghidap penyakit HIV dan juga mencegah serta mengawal virus itu daripada terus merebak. Biasanya untuk rawatan HIV ni, rawatan ART digunakan untuk kawal penyakit tu dan untuk tingkatkan kualiti hidup pesakit. Rawatan sepenuhnya untuk individu yang jangkit HIV ni masih belum ditemui. Tetapi untuk mengurangkan ataupun mengawal virus HIV ni adalah dengan mengambil rawatan antiretroviral ataupun singkatannya ART. Salah, HIV ni tiada penawar. Salah, sebab HIV ni dia tiada penawar. Sebenarnya itu adalah mitos kerana tiada penawar, tetapi boleh dikawal dengan rawatan. Okey, jawapannya salah. Sebab apa salah? Sebab HIV ni boleh sembuh tapi dia kenalah ada rawatan. Dia masih lagi tiada lagi penawar untuk sembuh sepenuhnya. Tapi kalau kita nak elak dia, kita kenalah rawatan susulan. Pada pandangan saya, ia adalah mitos kerana tiada penawar bagi kita untuk menyembuhkan HIV secara sepenuhnya. Ia hanya boleh dikawal dengan apa yang saya kata tadi lah, seperti rawatan antiretroviral. Ia hanyalah melalui rawatan. Salah, sebab HIV ni tidak boleh sembuh sepenuhnya, tapi kita boleh kawal. Bagi saya, HIV ni tak boleh sembuhkan sepenuhnya, tetapi dia boleh dikurangkan melalui rawatan susulan lah dengan berjumpa dengan doktor. Okay, untuk remaja, untuk semua remaja khususnya, kita perlu menjaga tingkah laku supaya tidak terjebak dengan amalan seks yang tidak sepatutnya. Kita juga perlu sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sihat, menjaga pemakanan dan juga membuat ujian saringan secara berkala, kerana semua langkah ini mampu membendung sebarang penyakit, terutamanya penyakit AIDS lah, jika ada yang terlibat. Nasihat saya, amalkanlah gaya hidup yang sihat, elakkan tingkah laku yang memberi risiko kepada masa depan dan diri kita sendiri, dan juga dapatkanlah maklumat yang betul dan lakukan ujian saringan secara berkala. Mereka boleh amalkan gaya hidup sihat seperti bersukan dan sebagainya. Selain tu, mereka juga boleh membuat ujian berkala lah di hospital ataupun di klinik yang terdekat, dan mereka perlu menjagalah tingkah laku mereka daripada perkara-perkara yang berisiko tinggi. Nasihat saya adalah tidak berkongsi jarum. Lepas tu sebelum memilih pasangan tu silalah buat pemeriksaan kesihatan dahulu. Nasihat saya kepada remaja-remaja di luar sana untuk mengamalkan pergaulan yang sihat, jaga batas diri dan jangan takut untuk dapatkan bantuan jika korang dapat jangkitan HIV tu. Senang je, jaga kesihatan, jangan kongsi-kongsi jarum, kita konsult dengan orang yang pakar dan jangan lakukan seks rambang. Okay, cara untuk mencegah HIV dan kalangan remaja ni tidak melakukan hubungan seksual yang bebas ataupun terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya. Dan yang penting, kalau kita dah tahu kita ada HIV, kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Kita buat pemeriksaan secara berkala, kita jumpa doktor pakar, minta
mereka punya nasihat yang lebih tentang HIV. Jadi sama-samalah kita jaga kita supaya penyakit HIV ini tidak merebak dan sama-sama kita dapat hidup dengan aman, tenteram dan bahagia.